Okey, santan tu yang korang guna untuk masak. Okey, yang tu santan. Yang orang guna untuk kopi tu, yang tu dia diluted. Santan yang diluted, so dia ada katan barulah. Yang ni tak silap saya lah, yang saya baca. So yang diluted tu, yang tu guna untuk kopi. Coconut paste ni dia tak ada kena mengena dengan dua-dua, santan ke yang kopi punya ke, dia tak ada kena mengena. Dia tak ada kena mengena juga dengan user TikTok yang selalu komen dekat video saya lama tu. Jadi video ni saya nak ajar korang macam mana nak buat coconut paste. Okey, first kali kita keluarkan paste lama. Okay, dan kita ambil jug baru sebab saya tak nak campurkan, dia ikut batch. Yang ni batch yang lepas, guna untuk kita first in first out lah. Okay, lepas tu ni kita simpan dulu, tak nak dia rosak kan. Dah siap. So ni lah coconut paste. Wow. Saya gurau je guys, sebenarnya ingredient untuk coconut paste kita PNC. Tapi kalau korang nak tahu rasa dia macam mana, boleh datang Coconuts My Day Muterini.